PRN Johor, mampukah UMNO menang 30 kerusi dan mampukah Rafizi bersama partinya menggugat kedudukan BN di Johor? Semuanya dalam podcast Zaid Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam podcast Zaid Ibrahim. Hari ini kita akan membicarakan lagi beberapa isu, tapi sebelum itu kepada penonton-penonton podcast ini sila like dan subscribe podcast ini terlebih dahulu. Tok, apa khabar Tok? Wah, baik, alhamdulillah. Ini Tok, hari ini saya rasa kalau kita kena membicarakan isu yang paling hangat lah sekarang, isu PRN Johor. Kalau kita tak bicara ni orang marah Tok. Memang. Tapi kita bicara, tapi saya terkejut juga dia kata persoalan dia tadi. Mampukah UMNO menang 30 kerusi? Itu satu soalan yang begitu provokatif. Mengapa dia kata 30? Kita jolok dulu. Oh, jolok. Dia PRN Johor ni semalam, seperti mana kita sedia maklum, dia telah dibubarkan semalam. Tapi berdasarkan jangkaan awal tu, PRN Johor ni dia akan menyaksikan sekurang-kurangnya 3 parti akan bertanding semua 56 kursi, iaitu BN, PH dan Perikatan Nasional. Semua ni akan bertanding 56 kursi. Kemudian tu bersama Rafizi pun sebelum ni dia ada sebut, dia kata kalau ada PRN Johor, dia akan menjadikan PRN Johor ni sebagai pentas pertama dia untuk dia menguji kekuatan parti dia. Jadi sebab itu kita kata walaupun sebelum ni BN menang 40, tapi kita lontar 30 dulu lah. Kita nak lontar 40. Ramai sangat berlawan. Pasal ramai sangat. Jadi kalau dia boleh lebih daripada 40. Okey, nanti Jadin. Nanti kejap. Dia kata PN pun nak bertanding 56. Ya, PN pun 56. Ada PN ni siapa sekarang? PN ni tu dia nak berpisah, siapa dia tu? Antara PAS dengan Bersatu ni nak pisah lah. Tapi saya rasa dengan adanya PRN Johor ni, dia upacara jatuh talak tu ditangguhkan dulu. Dia nak berdepan, jadi mereka balik bersatu lah. Dia bersatu sekejap lah dulu untuk mendepani PRN Johor. Macam mana kita nak berkempen macam tu, Din? Kalau bahasa suka tak suka, marah tak marah, geram tak geram, saya rasa dia akan macam mana kita nak berkempen yang bersungguh-sungguh? Saya rasa dia akan rakyat pun akan rasa pelik ni. Dia akan kempen masing-masing. Maknanya kalau PAS, dia akan PAS saja. Bersatu je kempen. Dia takkan, saya rasa lah, dia takkan cross, takkan tolong. Saya rasa lah. Jadi masih berkelahi lah. Masih marah lah. Masih marah dan masih nak putus lah. Tapi saya dengar kata mesyuarat telah pun dibuat oleh Musyiddul Am ataupun Majlis Syura. Majlis Syura rasa mengenai keputusan sama ada nak berkawan atau tidak. Apa jadi? Dia Jawatan Kuasa PAS Pusat pun dah mesyuarat, tapi memang ke arah itulah, cuma dibawa kepada Majlis Syura. Tapi saya rasa semalam dah mesyuarat. Tapi pun tak ada keluar keputusan lagi. Tapi bila tiba-tiba bubar pula dot ni, saya rasa disimpan dulu lah keputusan tu. Saya rasa lah tu. Okey, carry on. Okey tu. Kita PRN Johor ni kita seronok nak menengok apa pasal parti-parti yang bertanding. Pertamanya kita nak ulas pasal kedudukan BN. BN ni seperti mana kita sedia maklum bahawa dia menggerakkan PRN Johor ni supaya dia yakin dia boleh menang besar, dan kemudian dia akan buat di negeri-negeri lain. Dan dengan kekuatan 40% kursi dia menang sebelum ni, dia yakin mampu menangi kalaupun sama ada jumlah itu ataupun lebih sedikit. Jadi dia nak terus untuk membuktikan bahawa kalau ini berjaya, maknanya UMNO selepas tu akan pergi Solo lah. Tapi jangkaan Datuk macam mana nasib UMNO di Johor ni? Dulu dia menang 40 kan. Dulu lah. Dulu 2021. 2022. Dulu dia menang 40 tu, masa tu Datuk Najib ada di Johor. Ya. Sekarang ni Datuk Najib saya rasa bukan lagi di Johor. Dia ada di Kajang. Jadi tanpa pengaruh dia, tanpa sokongan dia, saya terlihat sukar untuk UMNO nak dapat 40 tu. 40. Ataupun lebih susah. Saya rasa lah. Ya, okay. Saya rasa satu faktor Najib tu saya rasa penting. Ya. Orang nak tengok
pemimpin UMNO mana yang rakyat sayang sangat tu sekarang. Saya tak nampak dia. Dia kadang-kadang orang fikir parti. Tapi manusia sekarang ni dia pilih orang juga. Dia pilih pemimpin mana. Sebab apa. Kan? Jadi saya rasa susah. Walaupun dia berani lah nak pergi Solo, nak pergi 56 kursi, itu politik dia, macam semua berani. Tapi tanpa pemimpin yang disayangi oleh rakyat, turun ke lapangan. Ada orang kata UMNO menang besar sebab tuanku menyokong UMNO. Ada juga. Jadi sayangnya rakyat Johor kepada tuanku ni menyebabkan mereka mengundi UMNO. Itu ada juga. Orang beritahu saya lah. Cakap-cakap orang cakap lah. Orang cakap. Saya kata yalah, rakyat sayang juga, tapi politik ni ada faktor isu lain. Ada yang sayang, ada yang bimbang. Ada macam-macam. Faktor istana ni kadang-kadang bersebelah gini, kadang-kadang sebelah gini. Dia tidak menentu mengikut situasi, mengikut keadaan. Jadi saya tidaklah nak ambil berat sangat soal faktor istana tu. Kalau saya lah, saya melihat pemimpin tu, pemimpin rakyat tu yang mana yang orang Johor nak sayang sangat. Kalau tidak, susah nak dapat 40 kursi tu. Jadi saya lebih bersetuju dengan cadangan Din. Mungkin kurang daripada 40 lah, saya rasa. Mungkin tak tahulah 30 ke 20 ke saya tak tahulah. Tapi saya rasa mesti kurang. Itu satu. Kedua je, pemimpin PH, kalau ikut convention PH di Johor Bahru tu, semuanya marah-marah semua. Marah ke UMNO. Marah ke UMNO. Seolah-olah tolak UMNO, mereka lah. menolak tolak semua. Dia kata pengkhianat lah kan. Pengkhianat. Inilah perkataan yang digunakan. Jadi semangat penentangan terhadap UMNO kali ini kuat. Jangan fikir tak kuat. Kita jangan tengok Anwar Ibrahim tu sebagai pemimpin yang tak melawan. Itu bukan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim pemimpin yang melawan. Dia mesti melawan. Ada kala dia lawan tu betul, ada lawan tak betul, tu soal lain. Tapi dia melawan. Sifat dia. Sifat dia melawan. Kalau gitulah sifat PH, dan semangat melawan itu meresap kepada ahli-ahli dia, saya rasa saingan ataupun pilihan raya Johor ini akan jadi hangat. Tidak semudah yang difikirkan oleh Barisan Nasional lah. Yalah. Jadi saya rasa dari segi itu very interesting lah. Orang putih kata very interesting. Siapa nak tengok kekuatan masing-masing. Ini yang seronok ni. Mana pilihan Johor ni pilihan raya yang kita wajib turun lah nanti. Kena turun. Tapi tak usahlah cakap lebih-lebih deh. Paling kurang pun kita pergi dekat Muar lah. Muar dekat sekitar tu. Muar saya kalau ada sate, saya sate ada. Situ kena pagi kena sate. Saya kalau ada sate, mi rebus. Ada. Mi Bandung. Boleh lah. Tapi saya nak tengok, saya rasa saingan di Johor hangat. Tak ada, jangan fikir parti kita paling kuat nak sapu sebersih. Saya dengar lah cakap bersih-bersih ni. Bersatu pun, atau bersatu bukan bersatu, dan PN pun nak bertanding semua ni. Saya pun terkejut. Mana kekuatan mereka ni, Din? Yang saya dengarnya perbalahan. Kekuatan dari mana? Siapa pemimpin bersatu ataupun PN yang orang Johor sayang ni? Saya tak nampak kat Din. Kalau dulu Johor ni mengeluarkan pemimpin yang rakyat, bukan saja rakyat Johor kenal, tapi nasional. Saya tak nak sebut lah yang lama-lama tu, Datuk On macam-macam. Tapi Tun Ismail, Tun Hussein, even Musa Hitam, even saya ingat lagi sama saya dulu, saya kata Johor mengeluarkan pemimpin nasional, pemimpin yang orang Melayu kata kagum. Dengan tapi sekarang ni saya minta maaf lah, saya tak nampak dia.
Tak nampak. Saya tak nampak. Jadi mungkin dalam pilihan raya ni akan jelma seorang pemimpin yang dinamik, yang cergas, yang menguat hati rakyat. Saya tak tahu. Tapi dengan arti kata lain, pilihan raya ni akan sengit dari segi itu. Sengit. Jadi saya rasa parti-parti macam DAP pun dia, walaupun kita selalu perlekehkan DAP, DAP juga parti dia ada pengaruh juga di kawasan-kawasan ada pengaruh, dan dia DAP ni pemimpin dan ahli dia ni melawan parti yang melawan. Jadi dalam soal itu kita tengoklah. InsyaAllah siapa menang. PRN Johor ni selain daripada dua faktor yang itu sebut tadi, faktor kemenangan BN, UMNO BN pada yang PRN lepas ialah kerana Sultan kononnya bersama UMNO, dikatakan bersama UMNO. Yang keduanya kerana ada faktor Najib. Satu lagi tu yang orang sebut juga ialah kemenangan UMNO pada PRN yang lepas ialah kerana waktu itu Perdana Menteri daripada UMNO, Ismail Sabri. Tapi kali ini Perdana Menteri bukan lagi daripada UMNO, daripada PS, bermusuh dengan UMNO. Jadi daripada tiga faktor tadi, Datuk Najib, Perdana Menteri dan Sultan, cuma ada istana, cuma satu je. Dua ni tidak lagi memihak kepada UMNO. Mungkinkah kedudukan ini UMNO sebenarnya boleh menang kurang daripada 20? Taklah. Janganlah kurang daripada 20. Saya rasa daripada 40 tu boleh 30 lah dia. Sekitar 30. Saya rasa 30 boleh lah. Itu pun separuh, dekat-dekat separuh lah tu. Maknanya dia kena berkawan dengan orang lain jugalah. Saya rasa gitu. Dia lagi pun faktor sekarang ni pun kita kena ingat dia punya Rafizi punya faktor penting, boleh menjadi merumitkan percaturan atau perkiraan. Saya melihat Rafizi ada kawan, ada pengikut dan ada pengaruh. Mungkin dia akan curi sana sikit. Jadi bila ambil sana ambil sini, kita tak tahu apa akhirnya akan berlaku. Dan sekali dia yang lebih kalau dapat. Jangan dia pula. Kan? Jadi macam-macam boleh berlaku. Dan Rafizi pun ada kenyataan dia akan bertanding. Saya tak tahu berapa kursi, tapi dia mesti bertanding. Dia nak mesti bertanding. Kalau dia parti bersama buat pelancaran di tempat yang hebat, takkanlah tak bertanding. Mestilah sekurang-kurangnya 20 kursi bertanding. Kan? Jadi saya rasa menarik lah. Bila pilihan raya ni tu? Belum tahu lah kita. Dia baru bubar semalam. So SPR ada tempoh 60 hari untuk agak-agak lah dia. Saya rasa dalam sebulan lebih daripada sekarang lah. Sebulan lebih maknanya bulan 7. Sekarang bulan 6. Saya rasa pertengahan bulan 7 lah. Bulan 7 lah benar ya. Tok UMNO tu ya, dia nak menjadikan PRN Johor ni sebagai dia punya permulaan loncatan dia untuk kalau dia menang di solo ni, mana selain di lain negeri ataupun di PRU dia akan solo. Tapi kalau dia tak tercapai hasrat dia tu, maknanya adakah dia akan cakap PS kita kawan balik lah. Dia kawan balik lah. Kalau dia tak menang tu, dia jumpa Anwar balik. Dia kata brother kita gang balik lah. Itu strategi aja. Bukan betul-betul klaim. Kita kan kawan lama kan. Dia balik ke Anwar lah. Anwar taukil lah balik. Jadi itu mungkin berlaku. Kita jangan fikir. Jadi dan pilihan raya ni Din, saya tak tahulah, mungkin UMNO banyak duit, saya tak tahulah kan. Dia kena pakai banyak duit. Jadi parti yang ada duit tu memang lebih lah sikit kemampuan dia untuk mencari cetranya, mencari pengempennya, mencari peluang-peluang di kawasan-kawasan pedalaman, Ada duit semua boleh jadi tu. Ada duit senang. Cuma kalau dulu UMNO ada duit. Dia kerajaan. Sekarang pun UMNO kerajaan, tapi kerajaan negeri lah. Tapi PH pun ada duit. Lebih banyak duit. Jangan lupa. PH banyak duit. Jangan lupa. Dan Rafizi pun mungkin
ada kebolehan Ada ke bawah? untuk bersaing kerana dia banyak sokongan, dan sokongan itu mungkin macam-macam lah dia. Sokongan fizikal, sokongan kewangan, sokongan tenaga, sokongan apa-apa. Ya. Jadi nampak muar tu kita datang lah dia. Muar tu dekat lah, bukan 2 jam setengah. Bukan soal dekat ni, dia muar ni dia makan sedap. Makan sedap. Lepas tu kita boleh lajak sikit ke Batu Pahat semua tu. Batu Pahat dia. Batu Pahat sedap. Biryani apa semua banyak kat tu. Oh, Biryani gam tu. Datuk kena kira. berani gam ni Batu Pahat. Best Batu Pahat. Ya. Datuk kena cari kawan Datuk lah, Fuad Zarkasi. Saya Fuad dulu masa UMNO, saya ni tak tahu dia kenal ke tidak. Dia pernah datang podcast ini kan. Tapi jauh dia Batu Pahat ni. Dia 1 jam lebih sikit lagi lah ke depan. Tak apalah kita. Tok, kalau kita lihat daripada berdasarkan apa yang tadi kita BN kita dah ulas, PH ni tu kalau tengok yang lepas dia menang di PRN Johor ni, dia menang 12 kursi. Dan sebelum ni pun dia banyak pimpinan dia nak ajak BN, marilah kita bincang pembahagian kursi supaya kita boleh menang bersama apa semua sekali. Tapi seperti mana Tok sebut tadi bahawa PH ni kekuatan dia ialah sekarang dia mengetuai kerajaan pusat. Jangkaan Datuk PRN ni berapa PH boleh menang? Dia sekarang dia ada 12 kan. Saya rasa dia menang 24 lah. 20 lah. Saya rasa dia akan lebih ni. Dia sebab dulu masa pilihan raya dulu dia bukan kerajaan. Ya. Kita kena beri penghormatan kepada incumbent ataupun kerajaan. Okey, kerajaan negeri UMNO, tapi kerajaan pusat PH. Jadi saya nampak dia akan lebih daripada 12 lah. Saya kata 20 lah dia, senang 20. Lepas tu dengan jentera, dengan semua lah. Dia ada kelebihan lah maknanya. Dia ada kelebihan. Lepas tu kita kena ingat, kalau dia tak lawan betul-betul, nanti betul-betul UMNO BN menang besar, susah dia nak kejar lepas ni. Dia macam relay dia. Macam, dia tahu tak sekolah dulu kita ada relay. Lari berganti-ganti. Yang pass baton tu. Kan? Dia start dengan Johor. Kalau yang depan tu melusuh jauh sangat, yang kedua pun kalah lah. Yang kedua tak kejar dah. Jadi dia akan cuba mendekatkan diri lah. Dia akan cuba, kalau bukan mendekat, lah. dia akan jatuhkan yang ke depan tu. Jadi ini macam relay race. Kalau dia lepaskan yang depan jauh sangat, dia akan kehilangan besar. Anwar pun bukan tak faham benda relay ni. Anwar Malay College, dia tahulah relay team Malay College macam mana. Jadi dia tak akan benar terus. Kan? Jadi dia akan cuba kalau boleh yang depan tu tak jauh sangat lah. Mungkin jatuh sikit ke. Jadi barulah dia ada pelari kedua, ketiga, dia boleh kejar. Boleh bersaing, boleh kejar lagi lah. Jadi saya nampak Johor ni. Tapi saya kecewa dengan Negeri Sembilan ni. Anthony Loke bukan main lagi. Mr. Anthony Loke mengingat, saya baca kenyataan dia. Dia kata Johor bubar, terus kita bubar negeri. Tapi sekarang senyap lagi. Sekarang ni saya dah tunggu 12 jam lah. Apa dia dengar Negeri Sembilan? Negeri Sembilan setakat ni yang kita dengar ialah pagi tadi ada semua aduan Pakatan Harapan ada bermesyuarat di Rumah Menteri Besar, tapi tidak ada keputusan. Dan salah seorang adun tu ada bagi statement, saya lupa nama dia. Dia kata dia pulangkan keputusan sama ada DUN Negeri Sembilan akan dibubarkan atau tidak, serahkan kepada pimpinan PH pusat untuk menentukan. Manakala Anwar lah, serah kepada Anwar lah. Manakala Anwar kata on PRN negeri, dia on lah. Jadi sekarang ni belum ada keputusan lah. Maknanya tak ada lah. Tak ada keputusan lah. Nampaknya tak ada lah. Sekarang yang pastinya Johor dululah. Jadi nampaknya Anwar memerlukan segala tenteranya untuk tumpu Johor. Tumpu di Johor dulu. Jangan pecah-pecahkan. Ini bukan strategi juga tu. Itu strategi. Kita bila berperang ni, kita kena cari kekuatan musuh di mana. Dan kita juga akan cari tempalan tentera yang kuat di kubu tersebut. Mungkin saya rasa tak ada lah tu. Kalau Negeri Sembilan mungkin dia akan tangguh dulu. Dia tengok, mungkin dia tunggu keputusan Johor dulu. Mungkin ditunggu, ataupun mungkin dia tengok sejauh mana.
takut Johor, takut bila berkempen ni Din, masa kempen tu kita dah tahu dah siapa tenat siapa tak tenat. Dari situ mungkin akan timbul macam-macam perbincangan. Politik ni dia macam-macam boleh berlaku. Jadi saya rasa Anwar takkan bubar negeri. Sembilan takkan benar akan bubar lah. Dia akan fokus kepada Johor. Johor dulu Dia fokus kepada battle pertama. Battle pertama. Maknanya itu, yang Johor ni kalau kita lihat yang gairah sangat untuk menang, untuk kekal 2/3 ialah UMNO. Jadi dengan senario yang UMNO Johor ke UMNO Pusat? UMNO Johor. Tapi UMNO Johor pun On Hafiz kata keputusan dia pertanding solo tu dia dapat persetujuan daripada Presiden UMNO. Sekali lah tu. Sekali lah. Jadi maknanya tu dengan senario yang kita UMNO ni memang gairah dia, parti dia, budaya dia. Dengan kegairahan UMNO dan kita jangka PS ni akan memberi cabaran untuk dia. Maknanya BN ni kena berhati-hati lah. Berhati-hati di jalan raya lah. Berhati-hati. Bukan di jalan raya, di pilihan raya. Dia kena kita dah okey. Sekarang ni tu PN ni pula macam mana tu lihat potensi dia pun nak bertanding 56 PN Perikatan Nasional. Dia di nasional dia dah bergaduh ni sebenarnya. Dia dah bergaduh dan dalam fasa nak bercerai dah. Dan saya rasa lapas dah tak tinggal serumah lah sebenarnya. Dia di Johor ni dia. Ada PAS ada menang ke? Dulu pernah menang. Saya pasti kali saya ada kali ni ada. Ada satu kursi. Satu kedua saya ingat ada. Daripada 13 tu ada. 12 tu dia ada menang. Kalau saya tahulah. Kita bertanding nama label PN. Tapi kalau kita betul-betul tidak ada satu haluan, satu pangpakat kuat, kalau kalah nama busuknya PN. Alangkah lebih baik PAS bagi ajalah kepada Bersatu bertanding. Yang nak bertanding 56 ni pengumumannya dibuat oleh orang Bersatu kan. Bersatu ya, pengurusi PN daripada Bersatu. Syarudin kan. Syarudin. Bagilah dia bertanding. Masa ni lah PAS nak tengok kekuatan Muhyiddin. Betul tak? Lagipun kalau PAS ada satu kursi tu, tanding satu kursi cukup lah. Tak payahlah PN. Cakaplah PN tak akan bertanding, masing-masing sendiri. Gitu lebih baik. Lebih baik you bertanding atas your label lah. Kerana label ni mustahak ni. Kalau kalah teruk, katalah hilang deposit, katalah. Kalau lah PN hilang deposit, siapa malu dia? Semua malu. Tak kira orang tak tanya dah. Kamu dah bercerai ke tidak? Kamu berkelahi ke tidak? Kamu PN tu. Dia PN tu. Bukan lebih baik biar je lah Bersatu nak bertanding, bagi Bersatu. Atau kalau PAS betul-betul nak menguji Bersatu, dia putuskan hubungan sebelum PRN Johor. Itu pun boleh jugalah. Antara option lah. Tapi dari segi kesan, kita kena tengok kesan kekalahan. Si pilihan raya ni kalau kalah sikit-sikit okey deh. Tapi kalau kalah berat, negatif impact yang besar kepada pilihan raya umum nanti. Jadi mungkin pemimpin PN pemimpin PAS kena fikir benda ni lah. Kalau Bersatu nak bertanding sangat, bagilah dia orang bertanding 56 kursi. Kan? Masa ni lah PAS nak tengok dia kekuatan mereka. Kan? Dan kalau kita nak buat keputusan yang lebih strategik kemudian, ada asas. Kan? Tapi itu kita cakap luar deh, kita tak tahu sangat. Tapi pada saya lah, bila kita bertanding menggunakan label yang sama-sama deh, bila kalah besok kita tak boleh kata sebab you deh, sebab kita lah, sebab label tu kita punya. Dia kalau kalah dia akan saling salah menyalah dia lah. Tapi satu lagi risiko tu, katalah dengan izin Tuhan tiba-tiba menang banyak pula kursi tu. Macam mana tu PN PAS satu ni? Tiba katalah di Johor ni dia menang banyak kursi pula. Bersatu? Bersatu PN lah. Bersatu dengan PAS, katalah dia tanding bersama. Tiba-tiba dia menang banyak pula kursi. Itu namanya mustahil lah. Itu angan-angan lah. Itu namanya angan-angan. Sebabnya dia rekod, kita kena tengok rekod lah. Dia pilihan raya ni tak berlaku.
macam magic macam Dia apa mesti ada asas dia lah. magic Logik apa semua kan dia. magic Magic. apa magic Silap mata lah. silap mata. Silap mata. Dia bukan silap mata, dia kena perkiraan semua. Rekod dulu siapa, calon siapa, parti siapa, kekuatan siapa. Jadi saya rasa tidak akan ada keputusan yang luar biasa. Keputusan luar jangkaan ini berlaku kadang-kadang di tempat-tempat tertentu oleh personality tertentu dan isu-isu tertentu. Tapi pada lazimnya dia tak ada terkejut dalam pilihan raya ni. Kita boleh dah agak dah. Dah boleh agak lah. Ya. Betul dah agak. Ya, betul. Kan? Jadi saya tak nampak Ya. PN menang besar di Johor. Ya. Jadi tapi kalau mereka nak bertanding itu dia orang punya hak lah. Kan? Apa lagi dia nak cakap pasal Johor ni? Kita boleh tak pergi negeri lain pula? Di Johor ni tu satu lagi sama ni tu, Rafizi ni satu kelebihan dia tu, walaupun dia Rafizi ni rupanya parti dia disebut bahawa ni dia tak ada sistem macam parti lain, ada cawangan, ada bahagian, dia tak ada. Dia cuma dekat atas semua. Dia tak ada di bahagian-bahagian, tak ada. Jadi semua nak pergi ke atas terus. Jadi tapi Maksud pergi di atas? semua ada, cuma ada apa hierarki kepimpinan ke atas. Tidak ada struktur di bahagian-bahagian, tak ada. Contohnya bersama bahagian pagoh, bersama bahagian muar, tak ada. Dia tu yang Rafizi sebut. Cawangan pun tak ada. Oh, jadi dia ada? Di semua atas ada struktur parti ke atas dia. Dia tak nak pening kepala lah. Dia tak nak pening kepala. Dia macam UMNO tu, dia pening kepala, dia ada cawangan, ada bahagian, ada negeri, ada pusat. PKR pula dia hanya ada cabang atau bahagian, dia tak ada ranting, dia tak nak pening kepala pula. So bersama ni pula dia tak ada semua-semua tu, dia ada ke atas je. Tapi Rafizi ni dia untuk PRN Johor tu, dia ada beberapa ahli parlimen yang pro kepada dia daripada PKR lah. Masih PKR tapi pro kepada dia. Jadi adakah dengan faktor-faktor itu, kalau Rafizi masuk di Johor ni, sekurang-kurangnya dia boleh dapat 3-4 kursi? Oh, lebih deh. Lebih. Janganlah Din, jangan cakap Rafizi 3-4 kursi. Saya bagi angka paling rendah dulu lah. Tak ada. Dia bersama ni, dia parti bersama ni, parti orang muda Rafizi ni. Parti baru ni, dia ada tenaga yang lain daripada lain. Dia memperjuangkan sesuatu yang agak luar biasa jugalah. Sanggup mempertahankan prinsip-prinsip tertentu. Ini politik baru kan. Orang kata Rafizi berhenti jadi menteri sebab dia prinsip dia. Tapi sebelum dia pun ada juga orang lain yang berhenti jadi menteri, tapi taklah sehebat Rafizi kan. Saya pun berhenti sebab tu juga. Prinsip juga. Tapi orang tak ingat lah saya ni sebab saya dah tua. Tapi tenaga baru Rafizi dan bersama memberi tenaga baru, dan rakyat ada peluang. Rakyat yang letih dengan kerenah politik, yang lama-lama ni, politik kroni politik, nak perkayakan keluarga, kroni nepotisme, orang yang letih dengan semua ini mungkin tertarik dengan bersama parti baru Rafizi. So, inilah masanya mereka menunjukkan sokongan mereka kepada bersama. Jadi kalau Rafizi dapat memperketengahkan pemimpin-pemimpin yang tidak ada skandal lah. Kalau kita banyak skandal sangat susah kan. Pemimpin yang agak bersih, yang mungkin dia boleh buat kejutan di Johor. Saya tidak terkejut kalau Rafizi mungkin dapat 10 kursi. 10 kursi. 10 kursi. Lepas tu Rafizi dengan kawan-kawan dia dalam PH ni, dia ada lagi kawan dalam PH ni. Dia bukan seorangnya dia parti PKR aja. Orang fikir Rafizi ni penyokong dia ahli-ahli PKR. Bukan. Orang yang menyokong Rafizi termasuk orang-orang pengundi lain yang menyokong PH. Sebab yang sebelum ini menyokong PH. Dia beralih kepada Rafizi. Dia mungkin, dan mungkin kalaulah kalah PH kali ni, katalah Anwar kalah teruk lah, better apa, mungkin separuhnya UMNO, mungkin separuhnya sebab Rafizi. Kita tak tahu, boleh berlaku. Tapi semua ini boleh merumitkan kita buat ramalan lah. Kita boleh agak-agak, tapi sukar nak buat ramalan. Sebelum itu bila Rafizi tubuh
parti baru, antara jangkaan orang ialah parti ini merupakan parti yang progresif lah. Ramai yang mengatakan pengundi bandar dan pengundi muda, pengundi 18 ni akan menyokong revisi. Adakah mereka akan menunjukkan di Johor, saya tu rasa? Ya, iyalah, Johor pun dia ramai juga rakyat orang Johor ni yang mahukan. Ni bukan saja Klang Valley yang mahukan perubahan ni. Ya. Di negeri-negeri lain juga begitu, tapi mungkin mereka tidak begitu menyelah lah. Tidak begitu organize. Tapi dalam hati perut dia, bila dia pergi mengundi tu, mungkin terasa keinginan untuk mencuba. Let's try this new product. Kan? Let's try this new party. Marilah kita cuba. Mungkin ada. Dan saya rasa orang Johor tidak mustahil. Adalah orang kata dia, ada orang kata Rafizi punya parti ni macam akan jadi macam pejuang lah. Deposit hilang. Ada juga saya dengar tadi. Pagi tadi saya makan nasi lemak. Kawan saya kata ini parti macam pejuang ni, dia kata. Saya diam je lah, saya tak nak berkelahi pagi-pagi kan. Tengah makan lah. Tapi saya rasa Rafizi boleh membuat kejutan. Sebab dia pemimpin politik yang serius ni. Yang benar-benar mahu membuat perubahan ni. Tak ramai ni. Ya, betul. Banyak ahli politik, ramainya nak mempertahankan kedudukan dan jawatan. Dan duit dan kontrak. Kan? Ramai begitu. Tapi bila ada timbul pemimpin-pemimpin yang sanggup membuka ruang landasan baru kepada rakyat, memberi cuba untuk memperjuangkan sesuatu yang lebih murni dan luhur, mungkin rakyat akan mengundi, menyokong. Tak mustahil. Tak mustahil lah. Tu satu lagi tu cuma PRN Johor ni selain daripada 4 parti ni yang kita rasa akan bertanding lah, BN, PS, PN dan bersama. Satu lagi tu yang saya rasa rakyat mungkin ada kecewa sikit lah, saya rasa lah. Parti Hamzah ni tu. Parti Hamzah ni mungkin tidak masuk PRN Johor ni sebab dia dipahamkan parti dia hanya akan mengumumkan penubuhan dia pada 13 bulan Jun ni. Lepas tu ada pula majlis pelancaran seminggu 2 minggu selepas tu, jadi mungkin dia tak sempat nak masuk PRN Johor ni, jadi dia tak sempat lah nak menguji dia punya kekuatan dia. Parti dia Rafizi ni, Parti Hamzah ni. Jadi dia, saya rasa parti paling relax lah untuk PRN Johor ni. Dia tengok memerhati dulu lah, saya ingat PRN Johor. Mungkin lah, mungkin sebab tapi pilihan raya ni sebulan lagi lambat lagi. Takut-takut dia 13 hari bulan tu dia umum. Tu umum tanding Johor. Ataupun dia umum saya dan rakan-rakan, dia ada kawan juga Hamzah pun. Saya dan kawan-kawan ini akan bertanding 30 kerusi. Dan PAS pun ada bersama saya. Katakanlah. Katakanlah. Jadi bila orang pemberita tanya PAS, you ni dengan Hamzah ke dengan Muhyiddin? Kita dua-dua pun boleh. PAS boleh jawab macam tu. Kita semua kawan. Semua kawan kita. Kita semua kawan. Mengapa saya tak boleh sokong Hamzah? Mengapa mesti saya sokong Muhyiddin seorang? Dia semua kawan. Dua-dua kawan. Itu pun mungkin berlaku. Saya agak-agak tapi tidak terlambat untuk Datuk Hamzah memikirkan benda ni. Kemungkinan sebab saya rasa rugi. Dia ni seorang yang bekas ketua pembangkang. Orang yang kenal. Orang yang cuba menubuhkan satu wawasan baru. Dipanggil reset untuk negara. Jadi orang macam ni tak berkecimpung dalam pilihan raya besar seperti Johor. Agak ganjil tu, Dan. Orang akan kata, what are you doing? Kan? Jadi saya rasa rugi. Tak tahulah. Kalau saya rasa rugi. Kalau saya umum, asalkan parti tu dah ada, dah daftar, dah elok semua, dah boleh bertanding, saya pilih 30 kerusi. Saya akan bertanding. Betul tak? Baulah. Dia kalau pun tidak menang, dia peluang mempromosikan parti dia. Yes.
dan mempromosikan calon-calon dia. Calon-calon ni. Dan kalau dia tak nak 30 kursi itu pun, kalau dia katalah dia sokong ataupun disokong oleh parti PAS misalnya, mungkin mereka boleh juga uji persahabatan tu sejauh mana. Kan? Mana dia bertanding di kerusi bersatu lah. Yalah. Apa salahnya? Dia tengok PAS ni sokong siapa ni kan. Misalnya saya penyokong PAS. Saya di kawasan, katalah di kawasan Majidi saya ni. Saya duduk di Majidi tu. Majidi, masa kecil tu. Di Majidi ni PAS pun ada, tapi tak kuat UMNO. Kan? Tapi dengan adanya Hamzah, boleh menang Majidi agaknya. Kan? Mungkin. Ataupun di banyak-banyak kawasan lain, saya pun tak tahulah. Sebagai contoh. Jadi nak test market lah, orang kata test market antara Hamzah dan PAS ni, inilah paling baik. Inilah peluang lah ya. Peluang di Johor. Kan? Tak semua 56 lah, tak sekurang-kurangnya separuh daripada kursi lah. tu. Kursi yang PAS tidak bertanding lah. Jadi PAS pun boleh buat kajian lepas ni lah. Di Johor ni siapa yang ada pengaruh ni, Hamzah ke Muhyiddin? Bolehlah buat comparison. Perbandingan. Muhyiddin ada pengaruh je di Pagoh misalnya. Tapi Hamzah dan geng-geng dia ada di mana? Mungkin di kawasan-kawasan lain, kita tahu kan. Kalau tidak, PAS nak buat perbandingan macam mana? Susah juga tu. So ini dia mudah untuk dapat keputusan yang lepas tu dia boleh nilai. Ini tujuannya penting bagi memperincikan dan menyiapkan strategi untuk pilihan raya umum. Jadi saya rasa Hamzah dan PAS kena bersama-sama lah. Jadi kadang-kadang turun tu, kadang-kadang mungkin PAS Muhyiddin sebelah ni, Hamzah sebelah sini. Tak apalah. Politik biasa lah. Duduk sekali. Lee Kuan Yew dengan Tunku Abdul Rahman dulu pun duduk bersama juga. Kan? Jadi biasalah. Jadi bila turun tu, boleh dua-dua. Salam gitu-gitu je lah. Kan? Tak adalah peluk-peluk, tapi salam jugalah. Salam lah. Jadi ini semua satu penilaian yang rakyat boleh lihat. Ciri pemimpin kepimpinan. So rakyat pun lagi boleh nilai kan? Boleh nilai. Siapa yang dia boleh. Jadi Hamzah kena lawan lah. Janganlah duduk umum aja. Lepas tu Datuk Seri Hamzah nak buat pelancaran apa, Din? Itu mungkin perancangan awal lah saya rasa. Saya dimaklumkan. Saya rasa kalau pelancaran, nak buat pelancaran, Din, kalau tak habis 100,000 tak panggil pelancaran. Tu apa kata sekarang itu? 100,000 tu lancar di Johor lah. Padahal tu saya baru sebut. Dia umum 13 pengumum parti, pelancaran tukar ke Johor. Nampaknya, dan saya di Johor bersama-sama dengan Tok Guru apa bau lah semangat. Kita boleh test. Jemputlah Tan Sri Muhyiddin bersama tempat pelancaran tu. Barulah kita tengok persahabatan mereka. Macam mana kan? Kalau pelancaran tu buat tempat lain, tak ada memang tak ada memang. Sebabnya pilihan raya di selatan, kamu buat di utara misalnya. Tak betul lah tu. Tak ada impact. Tak ada impact langsung, tak ada. Saya harap Datuk Hamzah dengar ucapan saya ni. Dan pertimbanganlah lancar di Johor, sekaligus bawa bersama-sama umum bertanding Johor. Di Johor juga. Baulah sedap, Din. Baulah parti melawan. Din, boleh tak kita cakap selain pada Johor? Saya dah pening dengan Johor ni. Tok, Johor ni ada juga tu. Susulan piaran Johor ni, timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man, dia mencadangkan supaya negeri-negeri yang bermasalah ni diadakan sekali PRN. Contohnya Negeri Sembilan, sebab ada krisis dengan 14 adun tarik sokongan. Lepas tu di Perlis pun sokongan dia macam adun sebenarnya lebih ramai kepada PAS daripada 165. 3 tu dah kena pecat, so tinggal 1 daripada PS. Jadi kalau ada sidang dun, kalau PAS tetap nak bawa undi tidak percaya, memang mesti besar tergolek lah. Jadi lebih baik. Adakah satu setuju bahawa terlanjur ada Johor ni kita sekalikan lah 3 ni, Negeri Sembilan, Perlis, Johor. Itu saya rasa kos pun jimat tu SPR. yalah, tapi
Susah nak cakap dia. Pasal politik ni masing-masing ada kepentingan masing-masing kan. Tapi kalau saya rasa biarlah buat Johor dulu deh. Seperti saya kata tadi. Kita test Johor dulu. Test dulu. Kalau banyak sangat tempat testing ni, takut kesimpulannya merumitkan lagi penganalisaiannya. Biarlah Johor dulu. Macam benang tu kalau dia belit lagi kusut nanti. Kusut. Kita tengok Johor dulu. Siapa kuat, siapa lemah, siapa ni, siapa rajin, siapa lambat, siapa malas, siapa ada wawasan, siapa ni. Biar tengok Johor dulu. Jadi orang Johor pun akan berasa seronok lah mereka menjadi tumpuan. Orang Johor ni dia suka tumpuan dia. Sebab tu dia panggil mereka bangsa Johor. Bangsa Johor. Kita mana ada bangsa Kelantan. Dia ada bangsa negeri. Tak ada. Bangsa Perak tak ada. Tak ada. Jadi tapi Johor ni dia suka tumpuan. Kita bagi dia. We give them the attention. Barulah. Jadi kalau begitu pandangannya, maknanya apa yang Anwar sebut masa convention di Johor sebelum ni, dia kata kalau di Johor adakah pilihan raya, saya tidak agak saya lempar apa rasa kita lemparkan biar pilihan raya serentak seluruh negara. Itu tidak berlaku lah. Itu saya dah tweet kepada Anwar tadi. Bukan tweet kepada dia lah, saya tweet lah. Saya kata, brother Anwar, I know lah you marah masa you buat ucapan tu. You're angry, tapi relax. Biarlah Johor selesai dulu. Kita tengok race ni dulu macam mana. Lagipun dalam politik ni, Harold Wilson, bekas Perdana Menteri British, kata 24 jam ni lama dalam politik. Lama ya. Anwar ada lagi 18 bulan. Ya. Jadi relax lah. Tengok race dulu. Banyak benda boleh tukar. Harga minyak mungkin turun. Donald Trump 2 bulan lagi mungkin hangus. Iran dan Amerika berdamai. Macam perubahan. Macam-macam boleh berlaku. Jadi brother Anwar kena relax. Tak payah marah-marah lah. Johor dia rasa dia nak tumpuan, bagi dia. Tapi relax. Lepas keputusan Johor tu, analisa betul-betul, barulah kita bersedia. Baru buat belai lah. PRU. Saya rasa lebih baik lah. Ataupun nak buat PRN di 9 ke pula. Ya. Bolehlah buat susulan boleh. Boleh. Tapi jangan serentak lah. Jangan serentak lah, Den. Kita tumpu. Tapi Anwar ni tak dengar nasihat saya ni. Susah ni. Kalau dia dengar saya, tak jadi macam ni sekarang ni. Tu ada juga pandangan tu. Ada juga orang beritahu kat saya lah. Dia kata kalau Anwar buat pilihan raya serentak sekarang, pilihan raya parlimen, dia kata potensi dia menang lebih besar. Sebab pertama PN tengah bergolak antara PAS dengan Bersatu. Lepas tu UMNO pun macam begitu-gitu saja kan. So cuma tinggal lagi dia nak susun betul-betul. Dengan keadaan sekarang memang bagus lah, mana sokong rakyat dengan stabil lah, harga ringgit apa semua, minyak apa semua, rungutan wang pun dikatakan makin kurang sekarang ni. So kalau dia buat serentak sekarang ini, dia kata dia lebih berpeluang menang berbanding dengan dia tunggu lagi setahun setengah ataupun 18 bulan akan datang. Atau setuju? Orang macam ni yang nasihat Datuk Najib dulu. Jangan buat lagi, jangan buat, tunggu. Nanti kita menang lagi besar. Dia macam dia politik ni, dia banyak expert, dia banyak pakar analisa. Orang analisa dalam Sahabat tu hari-hari penganalisa, profesor ni ke orang ni ke, semua pakar. Semua pakar. Tapi Perdana Menteri dia ada sumber dia. Iyalah. Jadi ada penasihat dia juga. Dia ada sumber, polisnya, special branchnya, special branchnya, sub-specialnya. Dia banyak maklumat. Cuma perhitungan tu atas dia sendiri. Kebijaksanaan. Berdasarkan maklumat yang dah. Kita semua boleh buat ramalan dia. Kita ni tapi dia lebih tahu. Tapi itu pulang pada dia lah, Din. Tapi ramalan orang luar ni dia macam-macam. Macam-macam. Tapi pada saya, memanglah saya suka lebih biarkan Johor dulu. Sampai hujung. Biar Johor selesai dulu. Dan kita tengok sebab apa kalah berat, sebab apa menang besar, sebab apa itu, sebab apa buat.
ada masa 18 bulan ni Mana lebih baik lah, banyak-banyak benda kita boleh perbaiki, boleh analisa lagi kalau Johor saja dulu tu. Saya rasa lah. Jadi kita Johor dulu lah Johor dahulu dan Johor selama-lamanya. selamanya. Johor lah negeri apa dia, takzim apa? Darul Takzim. Johor Darul Takzim. Darul Takzim. Mesti didahului. Dan dia pun negeri yang paling selatan sekali. Lepas tu Paling selatan, paling kaya, paling hebat dan macam-macam. pemimpin pun ramai paling datang daripada Johor. Ya, pemimpin. Cuma dari Kelantan tu belum lagi ni. Ini yang saya tak berapa puas hati. Kelantan ramai juga tu. Kelantan ni ramai. Ya, tapi Kelantan tak pernah sampai ke atas. Dia belum sampai. Yang ada masuk surat khabar tu adalah, tapi tak ada. Dia mungkin belum lagi tu. Belum lagi. Okey, belum. Then, apa lagi nak cakap hari ni selain daripada Johor? Johor sudah, PRN Johor, Anwar sudah. Apa lagi tu? Ni cerita sikit pasal harga minyak ni, Dan. Saya dengar kata dah turun, betul ke? Yang lepas tu ialah dia makin turun sikit-sikit lah turun lah. Tapi oleh kerana kita ni ada yang harga budi tu kan, dia kekal lah harga budi tu. Kekal lah, budi tu kekal lah dulu. Cakap Anwar, tak usah lah tarik balik. Saya tak tarik. Cuma tu yang ramai orang bersungut kalau saya tengok dalam media sosial, termasuk saya lah tu. Termasuk saya lah tu. Kota 200 liter tu dia ramai bersungut tu. Habis tu. Tak cukup 200 liter tak cukup. Naik bas lah kalau tak cukup. Alah, kamu ni manja sangat. Anwar bagi 200 pun tak cukup. Apa masalahnya bagi 300? Habis tak habis bukan kerja rugi pun. Dia takut duit tak ada lah. Kita tak tahu duit banyak mana ada. Takut tak ada duit. Saya rasa lah. Ni nak pilihan raya ni, Anwar ni kena murah sikit lah kepada rakyat tu. Oh, jadi tambah budi. Gitu. Tak payah tambah, kota tu kembalikan kepada 300 liter lah. Oh, dulu 300. Lepas tu diturunkan kepada sekarang turun 200. Jadi dia kata kembali kepada 300 lah. Mungkin dia akan umum untuk Johor ni. Untuk Johor. Tak mustahil tu. Tak mustahil. Jadi kita tidak mustahil. Anwar kata budi akan tambah 300. Kembali kepada 300. Din pun dah goyang nak undi siapa ni. Kan? 1 point lagi PS boleh menang besar ni. Lagi pun. Lepas tu ramah berapa ringgit tu? Duit cash. Saya pun tak tahu. Kan ramah kan dia bagi juga duit untuk ada. Macam STR lah, macam-macam. STR lah ramah. Malah orang tahu. Yang sebelum ni dia bantuan 100 tu kan. Kepada semua rakyat tu kan. Semua rakyat. 100 2 kali. Cuma yang saya tak setuju ni yang subsidi bagi kepada T20 atas yang pakai BMW besar-besar tu. Bagi subsidi buat apa tu? Saya pun tak faham lah Anwar ni. You can stop that lah. Orang ni, kumpulan ni tak perlu pun RM200 tu buat. Yalah 100 tu kan. Tak pakai pun. Dia tak pakai pun. Kadang-kadang dia orang biarkan hangus dia benda tu. Dia tak nampak pun. Dia tak nampak pun duit termasuk dalam akaun dia. Kenapa kekalkan ni pun saya tak nampak. Saya pun tak faham. Jadi benda-benda macam ni lah. Duit simpan sana, simpan ni. Bagi duit tu kepada orang bawah. Kan lebih undi. Ya, dia betul-betul bagi kepada yang memerlukan. Sasaran yang betul lah. Ni sasaran tak betul ni macam tembak tak kena lah tu. Ya, sebab perbelanjaan dia banyak. Subsidi ni memang banyak. Kerajaan habis. Kan? Kita faham. Tapi kalau nak bagi kepada yang memerlukan lah. Perlulah. Orang dah ada duit, ada kereta besar ni, tak payahlah bagi subsidi langsung. Ya, sepatutnya lah. Bagi dia beli RON 97. Kamu nak beli minyak, beli RON 97 aja. Tapi saya rasa tu kalau saya isi minyak kadang-kadang, saya tengok yang kereta-kereta besar ni, dia tak pakai RON 95 pun, dia RON 97 tu. Jadi bagi pun tak guna sebenarnya. Itu ialah dia betul katalah. Jadi tak pakai pun sebenarnya. Patutnya di Johor ni Anwar tarik balik semua tu bagi kepada rakyat bawah. Itu dah berapa undi Din? Kan? So banyak undi mana macam Datuk suka PS menang ni. Tidak, saya tak suka PS ke saya apa-apa rakyat pilih kita terima lah. Tapi saya nak lihat benda yang lebih baik kepada kita semua kan. Jadi kalau isu-isu politik yang timbul di Johor ni kita kena selesai dulu. Barulah kita boleh selesai nasional. Betul lah dia.
Tu ada kempen awal daripada PH lah ya. Saya lupa siapa yang cakap, kumpul bawah lah, macam negeri-negeri lah PH lah. Dalam PRN Johor ni, dia kata rakyat Johor, dia mengajak kempen awal lah. Dia kata rakyat Johor kena pilih parti yang selari dengan parti yang menguasai kerajaan di pusat untuk Johor ni. Maknanya di Nesoto lah, UMNO lah, di Sur PH. Adakah idea tu masih sesuai lagi tu? Ya, memang. Dia Malaysia ni, Din, satu sistem federation, persekutuan yang sebenarnya pincang. Sebab kerajaan-kerajaan negeri ni, Din, kecuali Selangor lah dan mungkin Johor, kebanyakan negeri ataupun Sarawak yang ada hasil, yang kaya lah. Yang kaya. Selain daripada 3 ni, negeri-negeri lain tak ada duit, Din. Negeri lain tu cukai pintu, cukai tanah, cukai ni, benda. Tak banyak lah, tak banyak. Jadi macam mana rakyat negeri nak membangun? Jadi kalau tanpa kerajaan pusat, sebab itu pusat menjadi tumpuan. Sebab itu semua orang nak merintah Selangor, nak merintah Kelantan ni, nak merintah pusat. Jadi selagi parti yang memerintah pusat ni ada, parti itu mesti ada sokongan. Sebab dia dapat melakukan sesuatu yang orang lain tak boleh buat. Orang lain boleh cakap lah, tapi tak boleh dia buat. cakap dan buat lah. Itu yang kelebihan parti daripada pusat. Parti seperti Anwar punya parti ni. Itu kelebihan dia. Dan saya rasa perkara kedua kita kena ingat juga, parti yang disokong, yang dipimpin oleh Anwar ni ada parti-parti lain. Kan? Dia ada parti PKR, dia ada parti DAP, Amanah. parti Amanah. Dan saya tak tahu lah, mungkin lepasnya ada lagi 1-2 UMNO pun sokong. Sekarang ni lah, sebelum Johor ni dia sokong juga. Kan? Banyak parti yang disokong ni banyak puak. Cuma bila sampai di Johor ni, UMNO kata, enough lah brother, cukuplah sokongan kami. Kan? Tarik handbrake sekejap lah. Tarik handbrake. Dan Anwar kata, brother, macam mana ni? Kita kawan. Kan? Tapi bagus jugalah, at least Anwar faham lah. Kawan dan lawan itu kadang-kadang orang yang sama. Tapi itu pulang pada dia buat penilaian. Tapi maksud saya, parti yang dipimpin oleh pusat, parti yang berasal dari pusat, yang dipimpin oleh Perdana Menteri, memang ada kelebihan yang lebih di lain. Itu yang perlu kita ambil. Perlu pertimbangkan lah, yang rakyat untuk dia dapat lebih banyak bantuan selama itu. Ya. Begitu. Dan saya rasa parti mana merintah pun, dia akan jadi sama juga, strukturnya sama. Jadi kalau PAS merintah pun misalnya, PAS kontrol pusat, banyak benda boleh buat lah di negeri-negeri lain. Dan dia pun akan, kalau katalah PAS lepas ni merintah pusat, lepas tu ada pilihan raya negeri, dia pun akan cakap benda yang sama juga. So negeri kena buat pilihan yang sama dengan kerajaan pusat. Dia sama lah. Dia tak ada beza. Tak ada beza. Sebab benda tu logik di situ ada. Logiknya di situ. Okey, Ren. Okey, cukup tu sekarang ni. Nanti kita khusus kita bincang lepas penambahan calon bila? Lambat lagi tu. Lambat lagi? Lambat lagi. Biasanya SPR pun belum mesyuarat lagi. Baru semalam. SPR pula semalam ada statement dia kata dia tunggu pemakluman secara rasmi. Itu maknanya tunggu surat lah. Maka 2-3 hari lagi. 2-3 hari lepas tu dia tunggu nak mesyuarat lagi minggu depan lah. Saya rasa dia mesyuarat minggu depan lah. Apa kerajaan ni biasa dia akan lambat-lambat sikit lah masa pun banyak lagi 60 hari. So saya apa pun kita jangka PRN ni pertengahan Julai lah tu saya rasa. Ataupun awal-awal 10-11 gitulah Julai lah. Okey Ren, terima kasih Ren. Okey. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Terima kasih.